Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam We are warahmatullahi back wabarakatuh. with our beloved Ustaz Amin. Haji Kamsani Karim. And he was just now tadi dia cerita tentang hukum dan sebagainya, dan bagaimana orang nak melaksanakan ibadah korban tahun demi tahun dan sebagainya. Contoh sebagai sunat muakkad. Dan ada juga timbul soalan-soalan, boleh tak aku sembelih untuk keluarga yang dah meninggal sebelum aku dan sebagainya, di antara soalan-soalan. Dan juga soalan yang di mana jadi pertikaian nazar dan juga ta'yin. Mungkin Ustaz boleh terangkan tentang isu-isu tersebut. Menarik Ustaz. Itu saya terlepas tadi tu. Dan ini okey, baik. Pertama sekali tentang ibadah korban untuk si mati. Ini memang saya pergi mana-mana banyak orang tanya. Okey, dalam mazhab Syafi'i tak ada tuntutan bagi orang dah mati ni untuk buat korban. Jadi kalau ada orang misalnya kata lah, Ustaz, ini korban untuk bapa saya, arwah dia, nama dia sekian, dia selalu saya nasihatkan lebih baik buat macam ini. Awak yang buat korban tu, pahala ni dihadiahkan kepada ayahnya, arwah almarhum. Itu lagi cantik. Awak pun dapat pahala buat korban, kemudian hadiah arwah pun dapat pahala sebagai yang dihadiahkan. Jadi dapat dua. Tapi dalam mazhab lain ada seperti pasal dia mereka pegang satu hadis Rasulullah kata, aku korban ini untuk diriku, keluarga dan untuk umatku. Jadi kalau umat ni untuk masyarakat sekarang yang hidup yang matilah. Jadi ada dalil tu boleh juga buat korban. Jadi ini khilaf dalam pandangan. Dari dulu betul. Dalam Islam tak ada masalah. Kalau you mazhab Syafi'i yang saya bilang tadi boleh juga. Dah pahala juga. Tujuan tadi nak kasih pahala pada ayah kan. Dapat juga. You pun dapat. Dapat dua, untung. Sekali satu, lempar satu batu, dua lagi dapat, dua burung mati. Contoh. Seniat, jadi niat macam itu. Dia jalan keluar dia. Okay. Jadi kalau kita dah faham dengan podcast ni, kalau ada almarhum, cakap dia, saya nak korban. Awak niat sendirilah. Tak apa, niat tu Allah yang tahu. Awak buat untuk dirawat, pada hati-hati untuk hadiah kepada almarhum. Okey, lagi satu kita nak jaga tentang korban yang ada niat nazar. Nazar ni kalau kita buat, misal katalah kita dapat anak lelaki, ada orang nak buat kan, kalau saya ramai, ataupun orang tu tak ada anak, misal katalah. Jadi saya kalau dapat anak, saya nak buat korban tahun ini 2 ekor kambing. Dia dah bukan sunat lagi dah. Dia jadi wajib. Pasal nazar. Maksudnya nazar tu dia mesti buat. Kalau dia tak buat, dia berdosa. Ataupun dia kena ganti qada lah pada lain masa. Kalau dia teringat dah insaf, dah kena buat, kena qada. Kalau Ustaz masa tu alamak, ekonomi tak berapa sangat. Dia cakap okay, boleh tangguh, tak masalah. Boleh tangguh. Cuma korban ini dia tak macam akikah. Akikah kita boleh buat sepanjang masa. Betul. Korban ni hanya pada hari raya haji. Ayah kena tunggu lama lah. Jadi kalau misal kata meninggal ke setahun lah pada partner, aku pergi kau kena buat tau. Jangan tak buat pula. Kita bawa ke kubur pula nanti. Macam gitulah saya punya niat. Masa nak dapatkan baby ni, Masya Allah. kalau IVF ni jadi, kalau dapat baby selamat, dilahirkan, nak korbankan 2 ekor kambing. Jadi last year dah lahir, dah selamat, last year juga lepas 2 months dia dilahirkan tu dah laksanakan. Alhamdulillah. Berkat lagi budak tu, insya-Allah. Amin. Dia gini tau, kalau kita, dan bagi saya lah, untuk lahirkan anak yang soleh kan, banyak orang tanya, Ustaz macam Ustaz jadikan anak-anak. Saya bilang ini semua Allah lah. Kita usaha dia macam ni. Pertama sekali kau nak lahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, kita buat apa yang Nabi suruh. Pertama, dah misal mengandung atau cari pasangan tu, cari pasangan yang kufu lah, yang kuat agama, kemudian dah kahwin, nak mengandung, banyak baca Quran, itu semua Rasulullah suruh. Kemudian dah lahir pula, buat akikah, macam gitulah dia proses tu buat. Lepas tu nak apa lagi, didik cara agama sampai dia insya-Allah anak tu jadi soleh dan soleha. Proses tu kita buat sampailah dia dewasa. Tapi misalkan tak jadilah macam kita hendak, itu bukan urusan kita. Kita dah tahu ni takdir Allah habis. Tapi kalau kita tak buat prosedur kikah, tak buat semua, tak didik pun bukan cara agama, alamak, itu memang kita cari pasal lah kata orang. Itu salah kita, bukan salah takdir. Itu cerita. Okey, balik daripada tadi, nazar tadi kena buat. Tapi ada lagi satu, dia macam nazar tapi hanya ucapan. Ini banyak orang tahu, dia panggil korban tunjuk kadang istilah dia, tapi dia panggil ta'yin. Ta'yin macam gini. Misal kata, kalau kat Singapura sekarang ada orang nak buat sekarang misal kata ada sahabat saya yang tuan guru saya juga, syarikat dia ada kambing dia, Masya Allah lah, besar-besar, 1 ekor 2,000. Kadang dia panggil, kalau you dah beli
tiap suatu minggu, hujung minggu ke datang kasih makan ke siapa, dan you dah tentukan ini kambing saya nak buat korban. Bila sebut nak buat korban tu jadi korban wajib. Dia jadi macam nazar. Cakap mudah macam gini, kalau kat kampung-kampung dulu kali kita satu pak ji tu bawa lah kambing nak buat korban, sekali ada jiran di sebelah tanya, "Ji, nak buat apa tu?" Nak buat korban. Korban tu jadi wajib. Apa maksud wajib di sini? Kita dan keluarga tak boleh makan. Tu dia punya risiko dia kat situ lah. 100% fakir miskin. Fakir miskin. Tapi untuk elak daripada itu, cakap aja. Tapi orang dulu dia takut tersalah cakap dia diam. Pasal dia belajar kitab. Tapi kalau kita nak elak daripada ilat dia kata, sebut je ini korban sunat, dah okey. Semoga dah sebut sunat tu. Sebab itu saya elok kalau buat korban, saya kalau sembelih bagi tahu ini korban sunat si Fulan bin si Fulan. Saya sendiri sebut. Jadi kadang-kadang orang ni dia orang tak belajar lah istilahnya kan, orang awam, bukan itu dia tak tahu. Maka di situ untuk keluar dari khilaf, kita sini tu penyembelih bagi tahu, ni korban sunat untuk awak, nama pulang-pulang, kita sebut dia korban sunat. Jadi dia okey, dia mengikut dia kan. Kita penyembelih kena sebut tu lebih baik. Jangan kita kata korban aja. Korban sunat tu lebih afdal lah. Tetapi ni ada tetapi lagi. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa kalau orang awam yang tak tahu tentang halal ini, bila tercakap ni korban, dah bagi dia masih boleh halal, pasti tak ada niat pun untuk korban tu korban wajib. Itu ada juga pandangan. Jadi ceritanya kalau kita tengok orang tu dah tercakap, kita sembelih je sudah. Jangan pasal kita waktu penyembelihan tu kita tak ada masa nak ajar dia fardhu ain. Betul. Bila nak game. Jadi ini sebelum itu kena ambil kursus bagus. Jadi korban ni jadi wajib kepada setengah mazhab. Kita pula sunah muakkad. Tapi kemudian ada korban nazar, itu mesti anak lulus periksa, ustaz, saya dah score straight A, saya nak buat korban untuk dia, kena buat. Kalau tak buat satu hal lah, tak mendapat, itu janji dengan Allah kan. Kemudian korban tunjuk tu kadang masya-Allah, saya tengok satu korban tunjuk ni ada advantage. Saya tengok kadang kat Indonesia ada kambing tu yang besar-besar, tanduk berpusing-pusing, itu khas untuk buat korban. Warnanya putih, semua best lah, best shape lah. Lepas tu kambing jantan lagi. Ini daging dia pula. Okey, daging ni nak kambing tu sihat tak sihat, kena jaga-jaga. Kalau 25 kilo ke bawah, itu dah tak best lah buat korban. Paling minimal 20 kilo lah saya taruh. Ni pengalaman saya jual daging lah. Agak berisi. Biri-biri ke kacang? Ini biri-biri. Kambing kacang memang kecil sikit lah. Tapi kambing kacang ni pun dia masalah kambing kacang ni, dia mesti 2 tahun ke atas tau. Biri-biri setahun ke atas dah boleh sembelih. Kata kalau ada gigi je gugur 6 bulan ke atas pun sembelih. Tu advantage biri-biri lah. Dan biri-biri selalu kalau Singapura semua biri-biri lah, tak ada kambing kacang misal kata konteks Singapura. Tapi kan yang buat korban luar negara, pastikan juga kambing kacang tu jangan macam kurus. Pasal dia punya general meaning dalam korban gini, tidak mengurangi isi daging haiwan tu. Kenapa kadang sakit tak boleh, binatang ada aib, mata buta atau kambing yang pincang tak digalakkan buat korban? Pasal dia boleh menjejas kualiti dan juga kambing itu mengurangi daging kambing itu. Jadi nak buat korban, tapi tengok alamak apa nak makan tulang aja, alamak. Tadi defeat the purpose of doing korban. Di sini kita kena faham lah. Jadi yang korban luar negara, saya minta dalam keluar negara tak kisahlah. Kadang-kadang dia ikut bajet lah, bajet kita kan. Kalau ada yang ada skill lebih nak buat besar-besar, macam sahabat saya dia buat di Jukong, kambing dia memanglah kita dengar 2,000 mahal, tapi macam anak lembu besar. Ni sila lah. Itu ada kemampuan. Ada pernah saya tengok ada seorang peserta korban tu, saya berkorban beli sampai 6 ekor. Itu memang rezekinya masya-Allah lah kan. Dia sembelih sendiri pula. Itu kalau kita korban luar negara, kita tak boleh sembelih sendirilah. Tetapi macam tadi sikit saya dapat bincang ustaz kata korban luar negara ni nak kena orang yang amanah kita wakilkan. Pasal apa, kadang-kadang kita kan atas tangan kan, kita asatiza ke sesiapa lah, tak masalah. You wakilkan kepada orang kat Indonesia, kau mana negara-negara dunia ketiga lah. Pastikan mereka menjalankan amanah yang betul. Pasal apa, kadang-kadang binatang ni ada usianya, tapi kalau orang yang terlalu komersial, dia tak kira bab tu. Kambing kacang setahun setengah bedal tak boleh. Kambing kacang mesti 2 tahun. Lepas tu biri-biri, make sure jangan bawa pada 6 bulan dah sembelih, tak bagus lah. Di sini kita yang pikul amanah, kita wakilah pada dia tu, yang wakil pada kita mestilah travel agensi yang mana. Tapi saya lihat ada syarikat yang bagus,
yang itu Masya Allah lah, dia ada kambing sendiri kat Indonesia. Kemudian dia pergi turun cek, kambing ni gedi-gedi kata orang. Wah, itu terbaik lah kan. Tapi tak semua, takkan kita nak buat ternak seluruh negara ada punya syarikat kambing kita punya, mana mungkin. Itu kat Indonesia satu je lah. Tafadhal lah nak ikut support dia, sila. Tapi ada dekat negara-negara lain yang merata lah, negara ketiga ni yang orang miskinnya banyak. Waktu itu kita amanahkan pada satu syarikat ni pula kena ambil amanah tu sesungguh-sungguhnya. Jangan ada wayang kat situ. Pasal ni kita akan tanggungjawab dengan Allah SWT. Na'udzubillah. Itu syarat cakap betul, pasal amanah ni kan. Dulu waktu saya duduk dekat pondok 2007-2008, saya tolonglah tengok dorang kambing tu. Lepas tu satu kambing tu bila dorang potong, dia bilang cuba nak potong skinning lah. Waktu tu tak manalah tahu, tengok-tengok buat gitu je. Bilang, Daud mau potong hati-hati, ini kita kulit ni mau buat jual. Kulit kambing tu dia nak jual buat rebana. Wah, ini yang berbahaya, yang jadi, bagus. Apa hukum tadi? Dia pertama sekali penyembelih atau butcher apa ni tukang racik daging ataupun bikin skinning, kita tak boleh ambil upah. Haram hukumnya. Ni jelas. Ini mana-mana kita fix sebulat suara tak boleh ambil. Pasal daging tak boleh dijual. Itu juga hati-hati juga. Kalau kita korban luar negara, kadang-kadang kita korban tapi hati dia paru, dia punya paru, dia punya internal organ tu dia pergi jual pula. Ini pun satu masalah lagi kalau kat luar negara. Nak buang sayang, pergi jual. Especially the term yang kalau kat kampung tu batang pinang. Nombor 1 DM lembu, batang pinang. Batang pinang. Lepas tu you pergi jual pula. Tak boleh. Daging korban tak boleh jual. Ingat baik-baik. Kecuali diilat juga. Misal kata kita kena bagi 3 tau. Dalam pembahagian paling best, satu ekor kambing kita ambil sikit lah hati pedal lah, dia punya jantung untuk kita makan, atau sedikit 1 kilo atau 2 kilo kambing lah untuk boleh dimasak. Jangan 500 gram nak masak macam mana. Itu taruh kat motosikal, kata saya terus berpusing plastik. Jadi boleh 2 kilo paling untuk kita. Yang lain sedekah pada fakir miskin, itu yang afdal. Yang second best, can ambil 1/3. Awak ambil 1/3 untuk diri dan keluarga, 1/3 kasih kawan-kawan, 1/3 kasih orang fakir. Orang fakir ni mesti tahu, tak kasih fakir tak ada korban. Itu wajib kena betul. Ini bahagian distribusi, kena faham juga. Kemudian bukan korban untuk diri sendiri ustaz, keluarga makan, bukan semua satu kambing betul, saya cakap itu betul. Ada orang saya korban semua saya tak ada fakir miskin, tak ada istilah korban kat situ. Tapi kalau misalnya you kasih sebahagian, terbalik lah, sebahagian bagi miskin dapat, kesah juga. You ambil 2/3 lah, wah tak apalah. Misalnya kata atau berapa gram kasih, tapi syarat dia kawan tu boleh makan lah. Dan orang miskin ni boleh jual daging tu dia milik dia. Beza kita. Daging tu kalau dia tak makan, tak, dia dah milik dia, kita kasih. Lepas tu dia dah dapat, dia nak masak ke nak jual ke memang boleh. Untuk orang miskin. Sebab itu kadang-kadang kita nak ilat lah, barang-barang ni semua banyak ni macam mana, kasih pada orang miskin. Lepas tu dia dapat, kita pakat dengan dia, kau jual balik dengan aku lah, dah selesai masalah. Contohlah ini. Tapi apa ni main pakat-pakat memang boleh, macam tu memang boleh, dan Islam memang boleh. Atau macam kita tadi kan, daging nazar tak boleh makan. Semua nak kasih bagi miskin kan. Jadi kadang awak boleh pakat dengan awak, saya buat nazar, awak pun buat nazar. Okay, semua kasih fakir miskin kan. Jadi yang awak kasih pada situ, dia tu nak kasih pada awak. Yang awak boleh kasih pada orang lain, boleh juga. Daging juga akhirnya. Itu teori fake lah, fake. Itu kalau kita nak faham. Contoh mereka yang, contohlah AJK ni kan, dia kau team dengan kawan-kawan dia ambil lebih. Macam mana tu? Dia sepatutnya dia bagi fakir miskin kan, tapi yang best, bahagian yang best tu dia kumpul, dia ketepikan dulu. Hati-hati memang dia daging slit. Daging slit ni saya memang nampak depan mata. Kadang-kadang ambil buah pinggang lah, ambil torpedo dia. Macam-macam lah. Tapi maaf cakap, tapi saya bilang ingat, satu, you tak boleh ambil upah, dan itu daging-daging mesti atas izin sahibul korban. Dia kasih awak sebagai hadiah, tutup cerita. Contoh misalkan saya penyembelih, tapi saya juga orang miskin, lalu dia kasih sebagai hadiah, itu tak apa, bukan upah, hadiah. Kalau upah yang tak boleh. Tapi kalau saya orang miskin, lepas tu tak kira lah, kerana saya bukan miskin, saya volunteer. Lepas tu kambing yang kesan kadang-kadang ini nak kasih orang-orang yang boleh nak ambil bahagian 1/3 contribution tu orang luar kan. Dia kasih tu pada you, set masalah.
Jangan siang-siang ketepikan, selit-selit syok-syok. dan milik kita. Belum lagi orang tu kasih istihar apa-apa, dia punya, kita dah sayang-sayang, ni kita punya. Itu tak boleh sayang. Itu dangerous Kira dia dah ambil, sekali dia bilang, ini saya nak bagi kepada semua petugas, hadiah halal, situ tak ada masalah. So itu kadang-kadang bila kita cakap upah tak boleh, ada jawatankuasa bimbang juga, Ustaz, habis macam mana ni orang volunteer ni, besok dia tak dapat apa-apa, kosong, tahun depan dia datang lagi ke volunteer, penat ni. Jadi dia pasang niat baik-baik lah. Volunteer kena Allah. Betul. Bila sebab kena Allah, ada bahagian dia, insyaAllah, jangan bimbang. Tapi itu hadiah, bukan upah. Upah tak boleh sama sekali. Mudah-mudahan cover sikit point tu. Ustaz nak tanya sikit, boleh. kalau lembu tu mengandung ada baby, dia masih boleh? Itu balik. Okey, bagus. Ini soalan yang bagus juga. Kalau kita kat Singapura, tak berlaku lah. Haiwan yang mengandung, ada janin di dalam badannya. Sembelih dia macam mana? First, sembelih tu. Jadi kalau ikut sembelih, tapi sebenarnya tak afdal kalau kambing mengandung ni. Pasal dia boleh mengurangi daging tu. Pasal dia susu apa dia makan pun dia kasi hantar anak dia kat dalam perut lah. Tak afdal lah. Tapi manalah tahu sekali dah terpotong, mengandung lah. Jadi okay, first kematian dia tu, sembelihan ibu juga kira kesembelihan tu janin. Jadi kalau kita dah sembelih ibu mati, keluar janin dia pun dah mati, sah. Dia bukan bangkai. Janin kita boleh makan. Cuma kadang itu bergantung tekak kita lah. Tengok macam kucing je. Itu tempat itu bulang, tapi sah makan boleh. Tetapi pula sembelih sekali keluar janin dia bergerak, hidup lain sembelih sekali lagi untuk janin pula. Dia tak boleh bawa bodoh pula, tak boleh. Itu kaedah bagus soalan tu untuk apa, kalau yang ada janin lah. Tapi yang lebih bagus, jangan pilih dia kambing ni bagus jantan yang mahal macam rasa warna putih. Itu kalau kita misal kata kita ada option lah, misal kata kawan saya kan buat lim cukang, okey sekali kalau boleh pilih mana-mana, kita mesti ada ilmu, untung lah kita tengok kambing tu putih besar, saya nak yang itu. Tak apalah, tak yen pun satu sunnah. Apa jantan bro, kalau kambing tu berdiri kadang lebih tinggi daripada kita. Macam mana lembu gitu, serap tanduk dia. Macam kadang nak sembelih pun takut lah. Dan dia memang agak agresif sikit. Itu kalau nak settle tu kata 3-4 orang lah. Tapi apa pun kambing yang bertanduk ni pun kita ada advantage nak sembelih. Sebenarnya kita boleh senang sembelih dia pasal kita boleh pegang tanduk ni. Tanduk tanduk dia jadi macam handle. Itu kalau kita cuma mahir lah. Sikit lah kadang-kadang nak pegang. Yang lagi susah bila kambing tu dia punya tanduk keli lah. Bergulung sampai kawasan leher. Di sini kita mesti ada satu pisau tu, nak ada beberapa jenis. Satu jenis yang agak kecil sikit, yang sekiranya boleh masuk sekitar kawasan leher, kata orang tangan kita lepas daripada tanduk ni. Untuk kita tarik, dia tak mesti kita potong macam ini. Kita boleh potong macam sikit slice, tapi yang penting halqum marikh 4 urat tu gone. Dia masih boleh kita lari sikit, tak apa. Dia bukan mesti nak 90 degrees gitu, tak. Pasal kerana sebab ada sebab mendatang yang menyusahkan kita nak sembelih macam tu. Tapi kalau memang dia clear, janganlah kita buat angle pula. Itu dia menyusahkan diri sendiri. Since Ustaz cakap pasal sembelih-sembelih ni kan, apakah nasihat untuk animal handler dan tukang sembelih? Kadang saya secara peribadi bila datang sembelih tu, kadang ada yang tegur, Ustaz, saya belajar dengan awak dengan umrah. Dia macam awak jemaah saya lupa. Tapi kadang bila orang yang kenal kita, kadang kita rasa macam anggap tau, macam orang kenal aku ni aku buat mesti. Contoh menteri, kadang pernah saya kena buat depan menteri ke apa ke kan. Macam mana tu perasaan riak dan sebagainya, especially bila kamera tengah shoot, ada media pula tu. Jadi sifat seorang penyembelih dan bila dia handle binatang ketika pen tu macam mana? Ini bagus. Dia sebab apa pun kita buat ni, misalnya dia panggil jiwa sufi lah. Sifat mahmudah ni buang. Mahmudah pulang. Mazmumah buang, mahmudah tanam. Jadi kalau kita hatta setengah-setengah, saya tengok video-video yang bagus daripada penyembelih Juleha di Indonesia. Masya Allah, ustaz yang nak penyembelih bilang, kita jaga, dia bilang nak tarik parang tu pun Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi jangan ingat kita lah yang menyembelih dia, ini berharap bantuan Allah juga. Itu tebek cool tu. Kemudian pastikan haiwan tu, misal kata kat sini
perkara sunat ketika menyembelih binatang haiwan. Sunat tidak menyakiti haiwan sebelum dibawa ke tempat sembelihan. Jangan tarik-tarik. Dulu kan kita koboi-koboi taruh atas wheelbarrow lah apa. Tak mau. Menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih, tajam macam tadi awal saya terangkan, seperti kita letakkan plastik kertas, dia pun boleh putus sekeping kertas. Menekan pisau pada leher binatang yang disembelih itu dengan kuat dan bersungguh-sungguh. Tak boleh relax sembelih tak boleh slow motion. Betul-betul sungguh. Betul kalau kita kasih satu force dah habis. Kemudian nombor 4, sunat memutuskan kedua urat pembuluh darah, iaitu carotid dan jugular vein. Wadajain dia panggil dalam ni. Dua urat yang tepi ni sekaligus habis putus. Kerana kalau tidak dia lambat mati. Kemudian ascus kat situ dia disqualified. Dia tak mau dua. Kalau kita, tapi okey lah. Bagi kita 4-4 tu lagi bagus. Dia tak ada isu, selaras. Nombor 5, orang yang menyembelih menghadap kiblat dan menghalakan leher binatang sembelihannya juga ke arah kiblat. Kerana kiblat tu semulia-mulia dan Allah. Ini sunat. Tapi kadang-kadang kita dalam penyembelihan, kena kambing besar, kambing agresif, terpusing-pusing, kita jangan nak menghadap kiblat macam sembahyang, tak usah. Arah about that, dah sembelih saja. Pasal dia sunat. Kalau terlupa betul, sah juga. Macam kita bismillah tadi sah. 6, sunat dibaringkan binatang di sebelah kiri. Kiri ini. Macam sekarang kiblat saya sana, saya miring gini. Betul, sembelih gitu. Jangan terbalik. Jadi kalau kita kidal, kita pusing kambing tu lah. Tu kalau kidal lah. Sunat dibiarkan binatang sembelihan sehingga mati setelah selesai. Ini kita kena tunggu dulu. Dia macam 3 syarat tadi. 3B dia panggil. Breath, pernafasan dia, perut dia dah lega, dah kempis. Kemudian kita tengok dia punya mata ni, kita usap tepi dia. Macam gini. Kalau kita tengok kat mata kita ingat, kita tepi ni. Kalau dia masih tu dia masih hidup. Dia kita gini, dia dia mati lah. Lepas tu darah tadi, lepas tu dah 3 ini dah mati. Waktu baru boleh lapar. Kalau tidak, kita sedang dia tengah gerak-gerak, kita lapar macam orang dulu-dulu. Sempat-sempat dekat takik di kepala tu. Betul. Lepas tu gantung lah, kalau lapar, makruh hukumnya. Tapi masih boleh dia makan lah. Tu cara dia punya. Dia bilang dekat sini saya taruh makruh menyembelih dengan menggunakan pisau yang tumpul. Makruh Saya pernah tengok satu kawan saya video, dia post saya dekat Cambodia. Habis dia sembelih, saya tengok punya susah. Saya bilang ni definitely pisaunya tak tajam. Tapi itu dah macam menyiksa. Makruh menyembelih binatang korban di hadapan temannya. Hati-hati. Jangan kita asal pisau kawan tu kat sana, tak boleh. Kambing terfaham sebenarnya. Itu macam kata Rasulullah, apa kau nak matikan kambing ini 2 kali? 2 kali, betul. Hati-hati. Makruh juga tergesa-gesa menurunkan proses pemotongan kepala atau melapar kulit tanpa memastikan haiwan korban telah benar-benar mati. Anda jaga-jaga, jangan kelang kabut, relax lah. Ada orang nak cepat ni, nak cepat habis lah Ustaz, nak cepat habis, dah lambat ni, lambat. Lambat tak lambat, awak kena bajet masa. Dan itu misal katalah awak ada kat situ nak 400 ekor kambing, mana mungkin satu hari, kecuali awak start awal habis lambat. Dan itu sembelih waktu malam dia panggil. Waktu malam ni dia makruh sembelih. Tapi tak apalah, nak habis cepat. Masih boleh. Tak, macam dulu pernah satu kali Singapura, kambing sampai lambat. Itu saya ingat. Saya ingat. Saya sendiri dekat Gofran. Saya dekat Masjid Tentera. Kita sampai mengamuk. Kenapa kambing tak datang? Besok ambil MC lah. Budak-budak lagi kan. Dia hari sembelih ni 3 hari sebenarnya. 10, 11, 12, 13. Tapi jaga, mazhab lain sampai 12 Syafi'i sampai 13. Kemudian Maghrib tu dah lah final. Tak boleh dah sembelih lagi. Jadi 12 bulan malam tak apalah, masih boleh lagi. Kan nak kasi habis lah kan. Manpower tak cukup lah Ustaz. Tu sebab itu kita kena betul ada penyembelih apa kata orang ni. Saya nasihat lah bagi orang yang nak volunteer, please stay there till the end lah. Jangan dia sembelih pukul 12 semua hilang atau zuhur. Lepas tu tinggal berapa orang penyembelih, berapa orang volunteer. Ni tak bagus lah. Ini betul-betul terjadi. Tahun lepas di location kita, tak nak sebut lah. Dia ada chip. Dia butcher punya geng ni, dia ada chip. Chip balik, semua balik. Bila semua balik, dia punya butchering system lambat. Habis kita slaughter, habis hold up. Lepas tu yang bahagian melapar pun short hand. Jadi proses tu lambat, kita habis 11-12 malam. So korban pun kadang tengah tunggu diorang punya turn, diorang tak faham kan. Macam asal lambat ni So there are hold ups everywhere. That's why when you want to volunteer, really commit till the very end.
Yes. Till Free yourself. Free yourself until the very last moment. You relax dengan kawan-kawan, makan nasi biryani. Itu Betul. best. Dia begini, bila kita buat kerana Allah, kita dah tahu hari itu yang paling bagus adalah untuk duduk di tempat kurban. Lepas itu kena Rasulullah SAW bila nak sembelih, dia bilang kepada anaknya, hai Fatimah, kau pergi tengok kami sembelihan kau. Rasul suruh pergi tengok, bermakna menyuruh melihat kami kurban. Dan kita yang misal katalah tak ada kewangan sangat, kurang mampu lah, maka kita tolong orang, pahala dapat. Ini orang tak faham. Dia apa tu nak dapat pahala, biarlah lama-lama. Jangan kita dah commit, okay, kita volunteer, Zuhur semua hilang. Pembelinya daripada 10 tinggal 5. Kalau butcher pun daripada 15 tinggal 9. Alamak, ini apa dah jadi. Ni jadi dia kata orang mengganggu. Sebab itu akhirnya kawan-kawan saya yang buat perniagaan secara private, dia bilang dia macam serik lah nak panggil volunteer. Lepas tu dia panggil semua berbayar punya butcher daripada Indonesia, daripada mana, dia membayar. Tapi you all pula tak dapat kemanisan gotong royong. Itu masalah pula. Jadi nak salah siapa? Di sini kita kena kerjasama dan fikirkan baik-baik lah. Kalau kita volunteer, hari tu kita masa kita daripada A sampai Z habis, dah selesai, bersih-bersih pun jangan kita anggap suruh bangala buat. Kalau kita boleh bersihkan lah, tolong sikit, apa salah. Kita jangan macam kata Ustaz kata, wah kita glamour je penyembelih je lah. Cleaner tak boleh lah. Ini masalah lah. Kita mesti all round. Nak cleaner boleh, butchering boleh, misal katalah. Cuma dalam Eskers ni kadang-kadang memang dibataskan lah. Kita penyembelih tak boleh masuk kat butchering pasal kita kotor. Itu kita atas sebab itu tak apa. Tapi lepas tu kita dah tukar-tukar, dah cantik sikit, pergilah kat butchering tu. Pergi mandi sihat lepas zuhur, lepas tu pergi. Lagi satu nak jaga, sibuk-sibuk semayang, sibuk-sibuk ni semayang wajib terlepas. Hati-hati. Ini saya tak tahulah. Tapi mudah-mudahan paling tidak kita jaga jemaah antara kita lah. Pakat-pakat, kita bikin shift. Okay, ada 10 orang. Okay, 5 pergi makan dulu. 5 jaga. Lepas tu 5 ni kira patah balik. Macam gitu. Jadi semayang berwaktu kita jaga baik-baik. Jangan pergi ujung-ujung. Saya tengok ada kadang-kadang belum semayang. Tengah lagi 15 minit. Kau bila nak mandi nak apa? Alamak. Jadi terlepas. Janganlah buat benda sunat, benda wajib terlepas. Ni hati-hatilah kawan-kawan yang nak buat korban ni. Jaga syariat, jaga betul-betul. Jangan sampai kita benda buat wajib, lepas tu benda yang sunat, benda wajib dah terlepas. Boleh nampak, insyaAllah. Jadi mungkin so, kita as kita kalau korban, sahibu korban ni pun kena not only for yang tukang penyembelih tu kena rasa sifat kena rasa sifat tawaduk dan tak nak tinggi diri. Kita pun as the one that nak choose tu, pengorban azan kita sahibu korban pun nak kena rendah hati juga rendah lah. Hati, betul. Tak boleh macam tu, ini kambing aku, ini aku ada duit beli kambing, tak boleh lah. Dan satu juga yang saya perhatikan, sahibul korban suka masuk bawa kamera, bawa phone semua. Itu yang protokol yang kita kena jaga. Ya, betul. Pasal NEA, SFA, segala government agency, dia tak izinkan kamera dekat dalam. Okey, ini kena patuh lah. Kalau macam SFA, Singapore Food Agency, NEA tak benarkan pengambilan video, kita kena patuh lah. Kenapa? Kalau kita ambil juga sekali you viral dekat mana YouTube ke apa, sekali jadi isu apa-apa, kambing kita tak boleh kita import lagi daripada Australia. Itu animal right punya strict condition. Eskers tak akan layan benda. Jadi akhirnya kita juga susah. Kita buat benda yang nak ibu-ibu, lepas tu semua jadi masalah. MUIS pun nanti jadi masalah dengan pihak Eskers kan. Jadi di sini kita patuhlah nak ambil gambar. Kalau dibenarkan pun, misal katalah untuk education purpose tu, kadang-kadang kita company boleh ambil gambar. Macam kita company boleh ambil untuk kita buat khusus akan datang. Tapi itu pun syarikat tu tak boleh sebarkan dalam video YouTube, social media tak boleh. Betul. Tu kena hati-hatilah. Kita kena patuh segala urusan SOP apa kita yang syariah, juga SOP pemerintah yang pasal mereka bertanggungjawab untuk import export ni. Jadi kita kena buat sebagai orang Islam, kita kena jadi jadi umat yang kata orang ada ihsan lah dalam segala aspek kehidupan kita kan. Jangan pasalkan kita upload lepas tu just because nak dapat viewers, kita nak gana like, share, subscribe. Share. Aku penyembelih sekali je. Aku sembelih sekali je. Sekali tarik settle. Jangan macam tu. Sombongnya nanti ke langit. Itu yang kita tak nak sifat kan. mazmumah.
kata susah juga ni nak kena rasa rendah hati. Always nak kena Betul. rasa rendah hati tu Itu sebab kadang bila kita buat ni semua, amanah yang kita kena jalankan adalah amanah daripada Allah dan Rasul, dan kita sampaikan kepada sahibul korban selalu before they leave, this is what I can do for you. If anything, saya mohon maaf. Every time I say that to them, so that they feel happy, and then diorang terasa diorang tak terkilan lah nanti kalau kita tersilap dan sebagainya. Faham betul. Jadi last InsyaAllah. pesan daripada Ustaz Kamsani untuk masyarakat dan juga mereka yang bakal volunteer untuk korban ni semua tu. Apakah nasihat Ustaz Baik. dalam jadi volunteer, satu, dan kedua pesan masyarakat tentang ibadah korban dan daging halal tu. Kenapa perlunya daging halal? Ya, betul. Alhamdulillah, pertama sentuh tadi tentang saya sukalah itu sahibul korban, terutama bawa anak-anak melihat ibadah korban sejak dari remaja lagi. Kalau mungkin anak-anak kecil jangan dia takut ke apa kan, yang remaja lah, biasakan melihat apa penyembelihan, biasakan kerja-kerja, tengok apa kata orang, saya pengalaman saya sendiri melihat korban ni. Sekali satu hari saya tolong orang aksiden. So aksiden tu macam parah lah, tapi mungkin saya rasa saya macam tak ada apa-apa tolong dia, macam tak pengsan ke apalah. Ataupun nanti satu hari mana tu kita ada isteri nak lahirkan anak di hospital ke apa, pihak doktor suruh nak tengok kelahiran nurse, isterinya lahir supaya jadi ihsan daripada isteri. Kita bertambah sayang, kita tak jangan kata orang main marah-marah sembarang, tengok pengorbanan dia melahirkan anak susah macam mana. Jadi itu bagus. Jadi kalau kita tengok penyembelihan tu, tengok darah-darah ni, kita dah biasa, kita tak pengsan lah. Lepas tu saya pernah accident tu, saya bawa taksi lah tu kali, saya tengok accident disfigured lah, teruk leher tu separuh hilang. Tapi boleh kan agaknya saya sedangkan attendant ambulans tu yang datang dia macam pucat, terkejut agaknya, pucat. Saya pun jangan dia pengsan kat sini lah, siapa yang jadi ambulans attendant ni? Gurau-gurau lah. Jadi itu satu, galakkan anak melihat. Dan satu hari macam ustaz lah kata, kecil-kecil ayahnya bawa, kemudian sekarang mahir segala bidang, sampai buat podcast untuk masyarakat. Terima kasih Ustaz ya, terima kasih banyak. Saya sebagai apa, dia kena dalam hidup ni kena kerjasama, saling perlu memerlukan. Saya perlukan podcast ini secara tak langsung mendidik masyarakat, dan kemudian juga tagline company saya nak buat korban. Tapi ini pun saya bilang buku-buku ni saya bilang tak payahlah, kalau saya macam kasih percuma aja. Tapi kalau anak saya ada kos, ada ayah, okeylah, tak apa, murah-murah. Kemudian lagi satu, halal. Kenapa industri halal kita galakkan? Lazim kita orang dekat, kita kalau macam kita nak beli coklat ada logo halal tak? Logo halal tak? Kenapa? Ingredient ni apa? Tujuan ni tu nak tengok ada tak yang ada elemen-elemen ingredient yang bentuk haiwan. Misal kata haiwan tu disembelih atau tidak? Kalau dia halal, logo mesti nak disembelih. Dia nampak tak? Ibadah dia sembelih ni sangat penting bagi saya. Pasal dia daripada situ keluar macam-macam produk yang lain. Jadi kalau sembelih ni tak betul, jejak semua. Jadi di sini kalau anak-anak tu atau masyarakat dapat sembelih, kita akan lebih terasa benda halal haram begitu sensitif, bukan benda main-main. Tak apalah halal, tak ada logo membedal lah, tak apa, jangan. Pasal apa? Nanti dia ada hadis mengatakan hati manusia ditempuh oleh makanan yang halal. Kalau kita makan benda yang haram, dihijab, doa kita tak kabul, macam-macam lah, so ibadah kita tak sah. Tapi kita tak nampak lah, fikah semua okey, tapi kenapa doa aku tak sampai-sampai? Waduh, ada 7 kali pergi umrah ni tak sampai. Rupanya ada benda lain masuk dalam badan. Pakaiannya kan kita nak kena jaga, tempatnya nak jaga semua. Kalau nak solat lah bisa kata, makan ni orang tak perasan. Itu antara lah, mudah-mudahan sebab makan je, makanan ni kita kena jaga, pasal dia masuk dalam dari darah daging kita. Jadi kalau darah daging kita benda-benda yang haram dah termasuk syubhat sebagainya, dia menjejas ibadah kita lah, tak cantik. Kita susah nak terima hidayah, susah nak dengarkan nasihat orang. Anak-anak, lepas tu kita kasih makan keluarga pula, anak-anak pun gitu, kenapa nak aku degil-degil, rupa makan pun tak betul lah. Itulah wallahualam bisawab. Mudah-mudahan ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap tu daripada saya sendirilah. Kemudian yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan saya ucap terima kasih kepada Safatul Marwah kerana sudi, Ustaz Daud dan juga Ustaz Daud Hasan kita dan isterinya Ustaz Shima, yang susah payah lah, walaupun dapat simple setup, tapi saya ni macam saya masuk dalam TV semua ni, Mediacorp ni. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sila. Kita ucapkan terima kasih juga kembali kepada Ustaz
Sani Karim Sudi. kerana sudi terima Amin. undangan kami, dan kita bukanlah podcast yang bum pumpang-pumpang tu semua, tak Memang ada. niat Masya kita Allah. dari awal memang nak educate and share. So Niat kita memang mula asal educate and share dari segi bidang ibadah umrah. Tapi bila kita as the time goes by, ibadah haji, lepas tu ibadah haji ada korban pula. So it's all part and parcel of all the ibadah that we do. Allahu Akbar. So niche that, kita memang kecil, memang ini aja. Kita tak kuasa, bukan tak kuasa lah, kita kurang sikit nak share pasal isu semasa. Tapi ini je lah yang kita tahu sedikit, Masya Allah. yang kita ambil pakar-pakar Allah macam ini untuk Akbar, amin. terangkan. Yes. InsyaAllah, Untuk kongsikan boleh lah. lebih pasal perkara-perkara ni lah. Jadi Alhamdulillah. dari itu Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. dan last selalu saya ingat sesi jual minyak. Sesi jual minyak. Okay. Ini kita tak minta apa-apa, kita open to any kita punya undangan untuk jual minyak. Jual minyak kira kan Apa-apa Ustaz nak services yang Ustaz ada Okay, rasa. win-win situation lah. Berkesempatan airtime ni kan mahal ni. Okay, bagi saya di Majidah Training Center, kita ada kata orang yang kita fokus pada pendidikan Al-Quran lah. Jadi daripada peringkat A ni zero, tak tahu agak tak tahu baca langsung, kita ada guru-guru yang boleh latih sampai insya-Allah boleh baca Quran lah. Paling tidak macam basic lancar lah cara muratal. B pula, okay, ada Ustaz, saya nak tajam tajwid dah. Saya dah lama lah dulu, sebelum ini saya sibuk dengan pekerjaan, sekarang dah retire ni, nak tajam-tajam dengan tajwid pun kita boleh. Kita ada pakar-pakar di sini, asatizah ada ARS punya pengiktirafan. Dan kemudian nak taranum, alamak, Masya Allah, sini memang pakar-pakar taranum. Kau tengok banyak gambar taranum sini. Ustaz Dan ada, Ustaz Tamliha ada, Ustaz Termizi ada, yang Ustaz Abdul Huda ada, memang ada, Alhamdulillah. Kemudian ada yang nak, Ustaz saya nak bersanad paling tidak saya ambil Asim lah, ambil bagian Hafs daripada juz 1 sampai 30 pun kita ada, insyaAllah. Kemudian apa lagi, di samping tu kita ada travel, tapi itu kalangan keluarga, tapi bukan dengan Majidah, tapi anak-anak saya juga ada Umi Travel. Mungkin boleh kerjasama satu hari buat haji dengan Safa dan Marwah Travel. Dia dah tahu, kadang-kadang nak buat seorang tak darat. InsyaAllah. Kemudian juga ada misal kata pengajaran kiraat pun ada kat sini. Jadi mudah-mudahan siapa nak minat dalam kiraat kita ada. Kemudian ajar tajwid bahasa Inggeris pun ada. Kemudian ini bukan hanya untuk kita punya cara fizikal, kita ada online. Dan online ni kita dapat student daripada Morocco, daripada Australia, daripada Kuwait, banyak. Tapi kita kena adjust time lah. Time kita dengan time tak sama. Itu pun juga kalau ada, misal kata ada isteri saya ngajar seorang student daripada Australia. Jadi dia suka. Dan dalam bahasa Inggeris kan, kita sini ada asatizah yang mampu bahasa Inggeris yang baik. Jadi itulah lebih kurang yang patut kita share bersama. Di samping Al-Quran ni penting, kerana dia teman kita bukan sekarang, sampai ke dalam kubur nanti. Dan apa sampai Yaumil Mahsyar lah. Titan Sirat, dia akan jadi sahabat kita. Jadi kita tak mau ke dapat sahabat dalam alam yang gelap tu. Itu lebih kurang tentang Al-Quran ini, insya-Allah. Terima kasih atas beri peluang untuk promosi sikit Majidah Training Center. Terima kasih ni Ustaz Daud. Ya, insya-Allah. And not to forget the khusus korban tu. Khusus korban ya. Again tanggal 9 Mei 9 Mei ya. di Nur Insan. Pergi cari mereka dekat DIG Majidah Training Center. InsyaAllah masih 9 open for AM to register. 12 PM 9 to 12 di Nur PM. Insan. Tapi ada fee sikit. Fee dia pun dapat buku korban yang Ustaz tunjuk. Masya Allah. Tunjuk sikit Ustaz buku korbannya. Korban buku korban ini boleh dikatakan one and only in Singapore. Kebetulan saya dapat idea ni bila Ustaz apa ni namanya seorang wartawan daripada Berita Harian tuan apa namanya Cik Araman Basrun, dia nak buat artikel tentang ibadah korban, tapi dia tak ada, susah nak cari bahan, ni bilang. Bahan ni tak banyak, yang ada daripada Brunei fatwa office yang dia dapat benda ni. Jadi bila itu saya pun terfikir juga, kenapa susah sangat mungkin ada orang yang saya bilang asatizah yang mahir tapi dalam bidang fatwa atau bidang hukum hakam tapi tak kompeten dalam segi penyembelihan. Ada pula yang mahir penyembelihan tapi tak faham tentang fake penyembelihan. Jadi saya ni macam orang tengah lah, tahu sikit-sikit tentang hukum hakam, tahu juga sikit-sikit tentang ibadah korban. Jadi saya terfikir macam Allah, so saya buat buku ni. Jadi saya tentang hal agama saya rujuk
kawan-kawan saya yang asatiza yang hebat-hebat lah dalam bidang-bidang fake penyembelihan ni. Kalau nak penyembelihan, saya jumpa kawan-kawan teman-teman saya macam Ustaz Rafi, Cikgu Zainal, apa ramai lagi lah yang pakar-pakar Ustaz macam ni. Jadi kemudian tentang grafik-grafik ni ada pula pakar-pakar yang memang masya-Allah lah bidang-bidang grafik ni mahir. Jadi semua saya adunkan, dah buat buku ni pun 4 tahun tipis macam gini. Tapi tu saya kagum lah kalau ulama-ulama silam boleh karang kitab macam Imam Nawawi, kitab dia dengan umur dia tak sebanding lah. Umur dia berapa tahun, 40 ke dia meninggal. Kitab dia kata macam umur dia 200 tahun. Baru kita appreciate lah bagaimana ulama-ulama kita berkorban untuk menghasilkan kita-kita yang besar. Masya Allah. Itu saja, terima kasih ni. Okay. Kita ucapkan terima kasih lagi kepada Ustaz Akram Semoga Sani. Ustaz sihat sentiasa, kesihatan, keafiatan, Majidah Training Center semua maju, dan anak-anaknya maju, dan student-studentnya pun maju, Amin, insyaAllah. amin, ya Allah, Amin. Semoga Ilmunya Muhammad semua Mingdat berkat, jadi insyaAllah. salah satu pelajar di sini, insyaAllah. insyaAllah. Amin. Barakallah. Okay, dengan itu kita tutup dengan tasbih kafarah dan sikit doa. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassul haqq wa tawassul sabr. Allahumma yassir lana ya Allah bi ziyaratil Ka'bah lil hajj wal 'umrah fi hadzal 'am wa fi kulli 'amin min al-a'wam al-qadimah. Wa yassir lana ya Allah bi ziyarati habibikal Mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Hadanallahu iyyakum wa al-faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.